Okay, aku nak tunjuk cara buat shot leader Ni shot leader simple lah bagi aku. Mula-mula buat macam ni. Mula-mula korang lilit macam ni. Lebih kurang dalam 20 kali. Okay. Lepas 20 kali, korang ambil tasi yang mula-mula tadi, korang masuk dalam lubang. Tu korang tarik lah. Lepas tu korang ikat macam ni kurang 5 kali ke 10 kali atau korang lah. Lepas tu lilit lebih kurang 3 kali. Kalau korang nak kuat lagi, korang ni bakar tali ni guna lighter tansi ni, korang bagi dia hangus sikit, dia lagi kuat lah. Step lah sama juga macam tadi, cuma buat dekat main line. Lebih kurang 5 kali cukup dah. Yalah, macam tadi juga, belik 3 kali, 3-4 kali ikut suka lah. Lepas tu yang lebih ni kita potong. Biasa shot leader kalau spin ni aku bawa setengah repa. Okay, cara aku buat Carolina ikat main line ke kiri dulu. Okay, ambil main line lebih kurang setengah repa, buat tali perambut macam biasa. Tekan kita guna fire eagle size 4 size 4 ni dah habis lah. Dia mentekan gini, tekan panjang gini. Ok, jom. Cara aku ikat pakai tekan simple je kan. Ok, masuk dalam ni gini, pusing 1 kali. Ok, tarik sikit, pusing pula, nampak tak? 1 kali lagi. Ok, dah cukup, tu je. Ok, dah. Buat ring macam biasa ni, macam korang mancing je. Simple ni, simple punya setup ni. Korang masukkan cili, masuk sekelingan. Aku pakai jig pemberat, nak pakai batu ladung boleh. Ok, last step baru masuk SP ni SP kecil 45mm.
Ada can tak boleh. Okey, cukup lah. Okay, ngam siap. Senang je set up. Okay, let's go.